Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, apa khabar semua? Hari ni sihat? Sihat. Ya, alhamdulillah. Kamu dah makan belum ni? Saya dah makan. Belum makan? Saya makan dari makan sekolah. Dia okey, tak apa lah. Saya kamu semua bertenaga lagi. Tenaga ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Sama saya, Cikgu ini dalam pembelajaran seni bahasa. Yeay! Bila kita mulakan pembelajaran kita, mari kita tengok satu video tentang awak semua bersihkan teka lah. Video pasal apa? Okay. Saya cuba video. Jadi, agak lain kita nak belajar tentang apa hari ni? Belajar tentang janji tu. Tentang janji, kalau rasa tentang janji tu biasa atau yang kita dapat pilih-pilih. Pilih-pilih bukan. Dan yang memang tema ni pilih-pilih. Tapi kita kena belajar tentang pilih-pilih. Kalau kita nak belajar tentang saya rasa patut dan itu patut. Saya patut. Saya pun rasa patut sebab berdasarkan video tengok tadi bukan kalau tadi tapi saya tahu personal dia kata yang patut. Betul, aku nak betul. Jadi kita nak belajar tentang pantun. Okey, ayo. Dari mana ni? Kita tahu yang tadi kita nak belajar betul. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, kita kena tahu dulu apa konsep dalam kita membina pantun. Betul ni. Kita belajar betul ni. Okey, jadi mari kita belajar dulu. Kita dunia pantun. Kenali fungsi dari cerita Melayu. Okey. Yang pantun ada. Pantun ialah fungsi dari cerita Melayu. Dia mempunyai irama dan mempunyai mana kesirat. Jadi ketika yang dimainkan untuk pantun yang menggunakan untuk menyampaikan kata pengajaran dan juga kesukaan. Jangan betul. Tekan aturan, pengajaran, tujuan dan sebagainya. Itu betul-betul. Pantun menggunakan itu. Dan tiga ciri kita membantu. Yang pertama irama. Yang saya biasanya membantu mempunyai ujung rimanya ialah ABAD. Lepas dalam pantun juga ada macam kesirat. Tengok. Dalam pantun ni kita menyampaikan mesej satu maksud. Dan macam itu kadang-kadang tidak jelas pada mana pertama. Kita rasa kita tak faham lagi. Sebaiknya kita tak faham lagi pantun tu apa. Kita tengok di dalam ni. Bagaimana dia punya permukaan awal. Okey. Setiap bahasa yang basic dia indah. Kemudian kumpul, siasat, kumpul kesamaan adalah pantun ni. Tengok banyaknya banyaknya menggunakan unsur-unsur alam lah. Alam kemejari dan juga kita yang kita okey, dalam pantun ni ada ini bukan betul pantun. Jadi dalam pantun yang ini ada yang balik tak tahulah dalam pembinaan pantun. Jadi pantun boleh dibagi dua kategori, iaitu pembayang dan juga maksud. Jadi pembayang
Yang ini memang baris pertama dan juga baris kedua lah tak bantu. Itu maksud baris ketiga dan baris keempat. Jadi supaya yang ini kita nak dekat unsur-unsur hadap lah. Okey, dia apa kita yang guru. Okey. Okey, hujan. Pokok betul. Betul. Soalan kita akan gunakan dalam pertemuan itu. Jadi maksudnya juga dia kita kayak tengok yang lebih dalam lah. Kalau kita sebenarnya pembayaran apakah sebenarnya fungsi pembayaran ini? Saya sudah terangkan secara ringkas kan, nanti lebih dalam sikap kita tengok pembayaran bayar pertama dan bayar kedua. Kita ada satu tipe lah. Kita ada kan, tidak terlalu berbeza dengan masuk dalam pembayaran kita biasanya kita lebih biasa lah. Jadi kita pun tak tahu apa nak. Apa yang disampaikan sembilan tu ya? Sembilan kan itu je sebab tu saja. Pembayaran sembilan. Dia masuk. Bagi kita dia boleh sebutkan. Dia masuk tak? Kita tahu. Apakah masuk? Apakah mesej yang kita sampaikan dalam apa itu? Jadi ada yang patut ada yang kita dalam menyampaikan pengajaran. Mereka dalam menyampaikan aspek urai kita tahu dan sebagainya. Okey. Jadi kita dah baca, dah kenal apa itu bantuan. Mari kita teruskan dengan aktiviti yang pertama. Saya mengajar itu nama tak? Jom kita teruskan aktiviti pertama. Sebelum tu, kita lupa. Kita kena ada satu bantu dulu. Tahu macam mana dia nak pinjam bantu. Saya nak baca. Alhamdulillah. Kena ayat dia. Okey. Dia baca kebanyakan juga saya baca maksud. Gunung berat terbang tinggi. Kita akan keluar dengan awal ini. Rajin belajar setiap hari akan berjaya di masa hadapan nanti. Jadi awak nanti awak boleh sampaikan tadi itu dah bantu. Jadi nak sampaikan bantu. Hari itu penyampaian. Yang ini kita pergi pada aktiviti pertama kita. Yes. Okey, mari. Peraturan permainan. Ini aktiviti pertama kita. Jadi peraturan permainannya ialah kita lihat sini ada satu rangkap bantun. Dia pada 4 baris lah. Baris bantun. Okey, dalam bantun ni ada perkataan berwarna merah. Kalau awak boleh nampak lah. Perkataan bukan, senang dan juga bakti. Okey. Jadi perkataan-perkataan merah ni awak boleh tukarkan dengan perkataan lain. Kalau ketika ini, awak boleh ambil perkataan lain dan ketika ini. Ya, betul. Okey, dalam perkataan ini juga ada 3 jenis kata. Kalau awak boleh nampak, untuk warna hijau ialah kata nama, untuk warna hijau ialah kata kritik dan untuk warna putih ialah kata negatif. Okey, jadi permainan ini mudah tak juga. Awak semua perlu menanggalkan perkataan buat merah ini. Dan lepas tu awak kena pilih perkataan itu dalam kata dan awak tukarkan dan sampai very good. Sampai pantun ini. Terima kasih. Okey, jadi kita memulakan dengan membaca perkataan dalam pantun ini. Betul. Saya silakan kita adalah yes. Apa perkataan? Awak tahu. Dua perkataan saya lebih ini
Okey, terus ingat yang mana? Oh, yang bukan tak ada. Ini lah bukan dan setengah. Okey, lagi awak sudah tahu perkataan boleh bukan kan? Tengok ni kau lah, kau kan tengok aku tak apa. Kau okey, jadi dia begini. Abang akan ambil perkataan dalam perkataan ini dan kemudian diikuti dengan iPad lah. Okey, kita mulakan. Jadi kan? Sebenarnya dia agak mendawar sikit sebab kita pun tak tahu apa kata kunci sebenarnya. Kunci kita dah belajar tadi. Dalam kata, beliau ada apa? Kalau awak semua tahu, tidak awak dapat jawab. Mana orang nak dekatkan bahasa ini. Susah ni. Apa yang kita belajar tadi kan? Kita belajar sikit. Dulu masalah yang kuat. Kita dah selesai. Ini dia. Okey. Nak sekali. Okey, mantap. Ada dia. Sekali. Ini lama dah kena pergi ni. Ini apa ni yang kerja kata? Aiman. Kepala Aiman tu. Air tu. Mereka susah pula. Kita tahu dah. Ini macam khabar lah. Jadi kita memang sedikit. Tengok tu macam tu. Kita Aiman. Okey, dia dapat. Iman. Okey. Kita dah berjaya mengungkapkan satu rakaat kita. Okey, jadi kita nak baca dan mudah baca yang kita telah hasilkan ni. Jadi dia nak highlight Ibn Abdul Rahim baca bersama-sama. Boleh. Pergi ke hutan membeli gelas, tinggal sebentar di rumah ciki. Hati sangat merasa kita kerana sini terdapat lagi. Okey, bagus. Awak tu dah berjaya nak dapat ni, tapi cepat. Tengok balik sini. Apa sedang awak? Saya tahu itu. Okey, apa ni? Awak. Dia punya 5 salah tu. 5 salah? Okey, yang hati sangat merasa indah ni. tengok rasa indah. Yang salahnya indah lah. Indah betul. Bentuknya kata apa? Ya. Biasa dengan Ibrahim. Yang kita dah belajar tadi, kita kena pastikan di rumah akhir kita sama A, B, A, B. Jadi kita tengok di sini. Jelas. Ni A, B, A dengan B kan tak sama. Jadi kita kena samakan 5 alif. Ini Ya, saya teruskan. ini barulah Okey. Kita teruskan. Okey. Awak tengok pakai kata Kenang. dengan kata Ini indah. indah. Okey. Jadi kita tengok 5 akhir sama. Betul. Gigi. Betul. Tanya. Belum berjaya melaksanakan pantun. Baca dulu dah. Okey.
Betul balik. Pergi ke hutan, membeli gelap, tinggal sebentar di rumah JP. Hati sangat berasa tenang, kerana bumi menabur hati. Okey, mantap. Guru jaya pastikan. Yes. Dia buah mantap. Okey, tak. Teruskan dengan aktiviti kedua tu dia. Main. Main kan? Betul. Main. Ini. Dia tadi jawapan awak. Yeay, betul. Sebiji. Sebiji. Terusnya yang dinamakan bintang pantung. Dia kasi punya apa dah nampak? Wih, Watak watak yang suka itu. Watak yang suka. Kita ni watak makil, watak watak ganti. Jadi tadi nak main permainan ni. Jadi awak berdua akan memilih watak yang awak sukalah. Jadi awak pakai sedikit, pakai dan juga awak memang suka persembahkan macam yang awak pakai tadi. Mengikut gaya watak yang awak dapat. Betul ke Senang? Betul. Okey, kalau Senang, mari kita teruskan. Ikut. Tak. Silakan Abdul dan juga Aiman untuk pilih watak-watak yang awak suka. Okey, let's go. Okey, teruskan dengan aktiviti kita. Jadi kau ya, saya paling suka main. Apa yang kita buat ni? Okey. Kita nanti. Kawan, jadi. Abdul dapat watak Main dan Aiman dapat watak Dani. Okey. Teruskan jadi Abdul dan Aiman akan sembahkan bantu mereka secara kreatif. Okey, kita mulakan dengan Abdul. Okey, kawan. Sini. Main RM2, RM1 kawan. Pergi ke hutan membeli gelar. Singgah sebentar di rumah JP. RM2. Hati sangat berasa tenang, kerana sudi menabur hati. RM2. Okey, bagus guys. Nampak sama tapi berbeza. Nampak sama. Okey. Saya plan. Okey. Pergi ke hutan membeli gelar. Singgah sebentar di rumah JP. Hati sangat berasa tenang, kerana sudi menabur hati. Aiman janji kan. Okey, selesai. Kita tanya Aiman dan juga Abdul. Kerana telah mempersembahkan pantun mereka secara kreatif. Ya. Okey, jadi silakan Aiman dan juga Abdul untuk Tak saya kan? Okey, kita teruskan lagi dengan satu lagi aktiviti kita macam biasa. Ya, kita akan akhiri aktiviti kita dengan quiz. Okey, boleh. Tak quiz. Kuih kita digital pun. Quiz ni. Okey. Enjoy man. Saya Ismail. Okey, ada. Dua baris pertama dalam pantun dikenali sebagai pembayan. Pembayan. Okey. Itu pantun empat kerat mempunyai berapa baris? Okay, kalau dalam empat kerat mestilah 4 baris tu. Empat kerat dan tentu pula. Tak baik. So, guru baris tadi dalam pantun dengan guru dia mestilah sebut sila. Baris kenali mestilah dua baris. Belum apakah maksud pantun? Sebab saya dah baca banyak kali lah. Which traditional lain. Okey, sampai terakhir satu.
Banyak awak semua dapat 100 markah. Terima kasih, Guru. Salah saya awak memang sangat sangat mendalami dan menggunakan patut dalam kehidupan. Okey. Mantap. Okey, seterusnya kita tiba di penghujung rancangan kita hari ini. Kita awak berdua tuliskan. Kita nak minta awak berdua tuliskan seksi awak berdua kita hari ini. Kita pelajaran kita pada hari ini. Banyak kali dapat. Banyak ikut. Jadi Aiman dan Abdullah telah bersiap menggunakan Aiman dan Abdullah. Silakan kalian bersiap. Okey, untuk saya ia sangat membantu saya dalam menyampaikan bantu dengan sangat kreatif. Okey, kalau Aiman, ada ke? Saya dapat belajar betul dan belajar kemahiran yang baru. Okey, Abdullah. Okey, tahniah awak berdua kerana telah berjaya menyelesaikan aktiviti kita pada hari ini. Okey, tahniah. Baik, kita rumuskan sedikitlah kita. Okey, kita telah pun belajar tentang konsep asas maksud, cirinya konsep semuanya maksud fungsi. Dan masyarakat juga. Nanti kita ada aktiviti kita. Yang pertama tadi kita apa? Kita main tukar perkataan itu. Bukan perkataan dan juga kita dan juga quiz. Jadi kita jelas pelajaran kita hari ini dan kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih Cikgu Hakimi. Terima kasih Cikgu Hakimi. Kita sama-sama kembali. Ayo.